Al-an, sekarang, al-fawaid al-ilmiyah wal fawaid at-tarbawiyah yang perlu kita kutip. Paling kurang kita ambil 5 faedah. Yang pertama, falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi. Mula-mula bertemu, sudah pasti Yusuf teruja, sangat gembira, tak tahu nak kata. Tak, pastilah kita boleh nampak dua beranak ini berpeluk-pelukan, menangis kerana terlalu gembira. Kita ni pergi sebentar je. Tak, balik-balik tu suka jumpa keluarga. Ni bertahun, berapa puluh tahun. Macam-macam riwayat ada, kita pun nak sebut pun susah, sebab tak ada riwayat jelas. 25 tahun ke 40 tahun ke perpisahan di antara dua beranak ni. Yang pentingnya banyak tahun. Pergi budak, jumpa tua. Mana mestilah kita tak boleh. Kemudian ayah dia pula Masya Allah sayang sangat, sayang sangat, sampai apa ni, berselaput mata dia. Dengan sebab apa? Sebab apa? Sebab terlalu sayang kepada anak dia Yusuf. Bila dia jumpa dengan Allah, tak boleh nak bayanglah kita, tak boleh nak bayang. Sebab itulah Yusuf terus berdoa, udkhulu Misra insyaallah aminin. Ayah mari duduk sini aman lah, insyaallah aman, tak ada apa-apa dah, mari duduk sini kan. Jadi ayat ini tidak jadi masalah, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahawa apa ni, syariat dia boleh kita tu sujud, tunduk, memberi penghormatan, dibenarkan dalam syariat Nabi Yaqub alaihissalam. Baiklah, itu yang pertama. Faedah yang pertama, sambutan yang begitu hafawatut takdir wal ihtiram, sambutan yang cukup hangat, yang cukup apa ni, yang cukup menariklah untuk pertemuan dua ini. Baiklah, faedah yang kedua, wa rafa'a abawihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Yusuf letak ayah dia, adik-beradik dia di atas singgasana, dan semuanya tunduk memberi penghormatan kepada Yusuf. Jadi kata di sini, ajma'al mufassirun, para ulama tafsir sudah sepakat bahawa keluarga Nabi Yaqub dan anak-anak dia hormat sujud tahiyah. Mana sujud tahiyah ke mana gitu, tunduk. Itu adalah merupakan satu adat istiadat yang biasa diguna pakai oleh pembesar-pembesar pada zaman itu. Jadi sujud tahiyah lah sujud ibadah wala alal ardi. Jadi itu semuanya dibenarkan dalam syariat dia, syariat Nabi Yusuf alaihissalam dibenarkan. Jadi boleh masa itu. Tapi berbeza dengan zaman kita ini, tidak dibenarkan manusia sujud pada manusia, jangan. Kalau ada lagi orang buat, angkat kepala dia, kom, bangun. Ni ada setengah tok guru, dia biar orang sujud dia. Tak, dia kena bertindak, suruh orang kata bangun, biar bantah, nampak dia tak reda dengan orang buat. Ni dak, budak orang jahil, mari duduk siung kaki tok guru. Kita kena angkat, bangun. Tak boleh macam ni, kena ikut. Sebab tu dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Anas bin Malik, tulis hadis. Anas bin Malik radhiyallahu meriwayatkan bahawa qala qulna ya Rasulullah, kami tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayan hani ba'duna ila bad ila taqaina, bolehkah kita tunduk sebagai kita pada sebagai lain bila jumpa pakak-pakak tunduk belakang? Nabi kata la, tidak dibenarkan. Afayataniqu ba'duna ba'da, bolehkah kita dakak sebahagian daripada yang lain? Nabi kata la. Qal faqulna afayusahifu, bolehkah kita bersalam? Nabi kata na'am. Bersalam tu diganjak, digalakkan dan dianjurkan oleh Islam. Banyak kelebihan salam yang telah kita belajar. Hadis ini rawahu Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Mana lambi kita larang gitu duduk. Cuma dalam masalah mu'anaqah ni berpeluk bila jumpa kawan-kawan lama ni, itu telah ditafsirkan oleh para sahabat berpisah lama, bukan hari-hari jumpa duduk peluk dakak belaga pipi. Tak, sama-sama muslimat gak belaga pipi gak tukar warna lah dari muka dia tu. Muka kena lutut saja ni, tepek sini. Allahu akbar.
Kadang-kadang mari tengah hari pula. Program bawah kemah tengah hari. Ustazah baru sapanya pakak peluk dakak we. Naik-naik atas peta warna-warni lah BP ustazah tu. Kena lutung buat tinonya ada nyanyi jangan dua perangan gitu lah. Salah-salah sudahlah. Jadi itu hadis yang pertama. Adapun bangun menghormati orang itu dibenarkan. Contohnya orang ni mari kita sambut dia. Itu boleh. Nabi sebut ketika datang Sa'ab bin Mu'az, Nabi kata qumu ila sayyidikum, bangun sambut. Tapi kalaulah kita bangun nak suruh orang bangun kerana hormat kita, nak besar ke diri, jangan. Ada hadis yang riwayat oleh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yatamassala lahu nasu qiyaman, siapa dia suka nak suruh orang bangun hormat dia belaka, falyatabawa maq'adahu minan nar, ambillah tempat duduk dia dari neraka. Maknanya kita kena tengok orang bangun tu kita suruh ke saja orang nak hormat kita, dibenarkan. Tapi kalau kita nak suruh orang bangun hormat kita, itu masuk neraka, jawab dia. Hadis ni riwayat Muawiyah daripada diriwayatkan Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Allahu akbar. Adapun musafahah, musafahah itu dibenarkan. Ada kelebihan tertentu yang Nabi sebut dalam hadis tentang kelebihan al-musafahah, bila kita bersalam gugur dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Baik. Itu yang pertama. Yang seterusnya, yang ketiga, Nabi Yusuf bila selesai masalah, Yusuf pun cakap qad ahsana bi iz akhrajani minas sijni. Tengok ni bahasa Yusuf guna. Segala puji Allah Taala telah buat baik pada aku. Qad ahsana bi, Allah Taala buat baik pada aku. Iz akhrajani minas sijni, ketika Allah keluar aku daripada penjara. Nabi tak kata keluar daripada telaga. Kalau keluar daripada telaga, merah muka adik-adik ni, kesipuan, malu lah. Sebab demo tutup, demo yang capok dia. Tapi oleh kerana dia kata dalam penjara, jadi yang memenjarakan dia makcik dia, Imratul Aziz, bukan adik-adik. Ini orang panggil orang tak buka apa dia, cerita lama yang mengguriskan perasaan. Biarlah benda lama dah lepas. Kalau kita nak mengukit dulu, kita kena mengukit kemudian. Aku dulu kalau tak masuk dalam telaga, tak sampai Mesir. Bila sampai Mesir jadi menteri, sabar. Itu. Dan Yusuf kata waja'a bikum minal badwi, ketika kamu datang daripada kampung. Dia tak kata ketika kamu datang kerana lapar. Ini bahasa Yusuf. Akhrajani minas sijni, satu, tak mau malukan adik-adik, kita salahkan makcik. Waja'a bikum minal badwi, kamu datang daripada kampung bukan kerana lapar, kerana cari aku. Dua. Yang ketiga, nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati, syaitan telah menghasut, menggoda aku dengan adik-adik. Mana Yusuf tak kata nazagha syaitan ikhwati, adik-adik yang telah digoda oleh syaitan. Tak, dia kata di antara kami. Artinya macam dua pihak bersalah walaupun Yusuf tak bersalah. Itulah bahasa. Jadi kita para jemaah sekalian, belajarlah bahasa Yusuf ni, kita akan selamat. Hubungan di antara kita, kekeluargaan mantap, dan dengan kawan-kawan kita juga insya-Allah selamat. Baiklah. Itu Yusuf guna perkataan-perkataan yang apa? Yang sangat menarik, sangat comel. Kemudian cukuplah untuk kita cerita. Kemudian Yusuf kata apa? Inna rabbi latifun lima yasha. Itu yang kedua apa yang ketiga tadi? Yang ketiga lah. Yang keempat, inna rabbi latifun lima yasha, susunan Allah dengan penuh kasih sayang, dengan susunan yang kita tak tahu, terbuang di awalnya tapi terbilang di akhirnya. Kita pun kena begitu para jemaah sekalian. Kena begitu para jemaah sekalian. Kita jangan mudah koyak di awal. Sebab apa? Sebab kalau kita koyak di awal, kita nanti susah kita nak betul balik keadaan. Jadi Allah Ta'ala ni maha kaya dia, maha rahmat dia, dengan cara yang kita pun tak tahu apa yang Allah Ta'ala nak beri pada kita. Biarlah ketika terbuang tu sedihlah juga kan, kita tenang. Tapi bila di akhirnya kita terbilang, kita akan rasa itu hikmat Tuhan.
Banyak benda saya tahu. Setiap kita, saya, tuan-tuan, mesti ada mauqif, ada satu perkara yang dalam hidup kita ni awalnya kita sedih, tapi akhirnya kita gembira dengan perkara itu, sebab itulah ujian untuk diangkat darjat. Tengok semalam kata-kata hikmat semalam, semua benda akan susah waktu ujian. Yang mudah pun susah waktu ujian. Perkara yang mudah pun jadi susah, apalagi yang susah. Tapi waktu tak ada ujian, yang susah pun mudah. Allahu Akbar. Jadi itulah kelebihan kita. Kita kena belajar. Allah Ta'ala ni maha kaya, lemah lembut dia dengan hamba dia. Apa yang dia buat mengandung hikmat yang besar. Alimaha man alimaha. Ada orang tahu dan ada orang tak tahu. Akhirnya Nabi Yusuf bermunajat, Rabbi qad ataitani minal mulk, aku dapat kekuasaan, dapat kerajaan, jadikan aku ni hamba-Mu yang sentiasa taat, sentiasa istiqamah, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin, matikan aku dalam Islam. Kata di para ulama, bukan Yusuf nak minta mati lagi, maknanya aku nak hidup sampai aku mati alal Islam. Macam Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mu jangan mati dalam Islam. Jadi itulah katanya Nabi Yusuf, izharul ubudiyah, menunjukkan dia ni sangat-sangat berhajat kepada rahmat Allah Ta'ala. Walaupun dia Nabi, dia orang besar, tapi dia ajar kepada kita bergantung kepada Allah, sentiasa berdoa kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, dan hubungilah aku dengan orang soleh. Katanya orang soleh tu tok nenek dia lah. Masuk dalam syurga sekali. Ayah dia Yaqub, tok dia Ishaq, tok ayah dia satu lagi Ishaq, Ismail, pak saudara dia Ismail, tok ayah dia, tok dia, tok saudara dia Ismail, dan toknya dia Ibrahim. Masya-Allah, tabarakallah. Alhiqni bis salihin, itu dia panggil ayat ini ayat apa? Ayat munajat, ibtihal kepada Allah Azza wa Jalla, nak tunjukkan kita ni berhajat kepada rahmat Allah, mantapkan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita sangat berhajat kepada kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Penutup, seorang ulama nama dia Ibnu Al-Jauzi. Ibnu Al-Jauzi ni dia kata apa? Qara'tu surat Yusuf alaihissalam. Bila aku baca surah Yusuf, fata'ajjabtu min madhihi alaihissalam ala sabrihi. Jadi Allah Ta'ala puji dia tentang sabar dia. Wa syarhi qissatihi linnas. Dan Allah Ta'ala nyatakan kisah Nabi Yusuf secara terbuka kepada kita. Berapa ayat yang kita baca daripada awal ni sampai ayat hari ni, sampai ayat 100 lebih ni. Wa rafi qadrihi bi tarki ma taraka. Allah Ta'ala angkat darjat dia sebab dia meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Fata'ammaltu, aku perhati naiknya darjat Yusuf ni dengan satu sikap yang besar, iaitu mukhalafatun lil hawa. Dia lawan hawa nafsu dia. Kalau tengok nafsu dia, ikut nafsu, dia akan rusak dengan maksiat dia. Tapi kerana lawan nafsu, Allah angkat darjat. Faqultu wa ajaba, aku sebut dalam diri aku betapa peliknya tarbiyah Allah Ta'ala kepada Yusuf. Law wafaqa hawahu man kana, kalau dia ikut nafsu dia, punah Yusuf, tak ada siapa nak peduli dengan dia. Tapi oleh kerana dia sabar di atas ujian yang menimpa dia, dengan kerana adik-adik dia sabar meninggalkan maksiat dan mungkar yang digoda oleh makcik dia. Dia sabar ketika mendapat kekuasaan, dia tidak sombong, tidak angkuh, tidak takabur. Semua ini Allah Ta'ala angkat darjat dia menjadi model keluarga terbaik untuk kita contohi dalam pelajaran kita tentang surah Yusuf. Allahu Akbar.